mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Terima kasih dan selamat maju jaya, Hector BW. Itulah kata-kata daripada laman rasmi JDT sebentar tadi. Ketika ini, Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT mengucapkan terima kasih kepada Hector BW atas komitmen tidak berbelah bahagi dan khidmat yang diberikan kepada kelab sejak menjadi sebahagian daripada keluarga JD pada tahun 2022. Hector BW telah menyertai JDT sebagai ketua jurulatih pada pertengahan musim 2022 sebelum menjawat peranan pengarah teknikal pada tahun 2023. Setelah itu, dia kembali sebagai ketua jurulatih untuk musim 2024 dan 2025 di mana JDT memperoleh kejuaraan quadruple. Hector BW telah memenangi 2 gelaran Liga Super Malaysia, 2 Piala FA, 2 Piala Malaysia dan 1 Piala Sumbangsi. Itu adalah kejayaan yang diperolehinya sepanjang khidmatnya bersama Harimau Selatan serta kekal tanpa tewas dalam semua pertandingan domestik. Kami mengucapkan selamat maju jaya untuk masa depan beliau. JDT akan mengumumkan ketua jurulatih baharu sebagai antara usaha kelab untuk terus meningkatkan standard dan meneruskan tradisi kejayaan memenangi piala. Luaskan kuasamu Johor. Kita tahu JDT merupakan kelab bola sepak paling dominan di Malaysia dan kini menjadi tumpuan selepas muncul laporan bahawa mereka sedang dalam proses melantik ketua jurulatih baharu bagi musim ini. Nama yang hangat diperkatakan ialah Cisco Munoz, bekas pengendali Watford FC yang dilaporkan hampir pasti mengambil alih tugas daripada Hector BW. Francisco Javier Munoz Yompa atau lebih dikenali sebagai Cisco Munoz merupakan bekas pemain dan jurulatih dari Sepanyol. Sebagai pemain, beliau beraksi di posisi sayap dan pernah mewakili beberapa kelab termasuk Valencia dan Real Betis. Sebagai jurulatih, beliau dikenali kerana kejayaannya membawa Watford FC kembali ke Liga Perdana Inggeris pada musim 2021. Selain itu, beliau juga pernah mengendalikan Dinamo Tbilisi, Sheffield Wednesday dan SC Huesca. Menurut laporan media Spanyol, Relevo Cisco Munoz sedang bersedia untuk memulakan cabaran baharu di luar Eropah dengan JDT sebagai destinasi seterusnya. Perbincangan antara kedua-dua pihak dikatakan hampir dimuktamadkan dan Munoz hanya selangkah lagi untuk diumumkan sebagai jurulatih baharu JDT. Laporan tersebut menyatakan bahawa JDT mahukan khidmat Munoz bagi menerajui projek baharu kelab tersebut. Pelantikan Luis Garcia, legenda Liverpool dan bekas pemain antarabangsa Sepanyol sebagai ketua pegawai eksekutif JDT pada April turut memperkuatkan spekulasi ini. Garcia yang memiliki hubungan rapat dengan komuniti bola sepak Sepanyol dipercayai memainkan peranan penting dalam menarik minat Munoz untuk menyertai JDT. JDT dikenali sebagai kelab yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi dan imej mereka di peringkat antarabangsa. Pelantikan jurulatih dari Eropah seperti Munoz dilihat sebagai langkah strategik untuk membawa pendekatan baharu dan meningkatkan lagi mutu permainan pasukan. Selain itu, perubahan ini juga sejajar dengan usaha JDT untuk memperkukuhkan struktur pengurusan dan kejurulatihan mereka. Walaupun belum ada pengesahan rasmi daripada pihak JDT mengenai pelantikan Cisco Munoz, laporan media dan perkembangan semasa menunjukkan bahawa perubahan ini berkemungkinan besar akan berlaku. Peminat Harimau Selatan pastinya menantikan pengumuman rasmi siapakah pengganti Hector BW dan berharap agar perubahan ini akan membawa kejayaan yang lebih gemilang kepada kelab kesayangan mereka.